Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti sepanjang awal ni kita akan tengok slide dulu, tapi akan ada sampai masa yang mana kita akan refer beberapa kertas print out yang akan versi disebut lah. So for the time being, setiap versi setiap group make sure dia ada kertas tu lah, supaya ketika diperlukan boleh nak bagi kepada kumpulan masing-masing ya. So Alhamdulillah semua dah ready untuk sesi yang seterusnya? Ready ya, insyaAllah. Semua makan okey tadi? Okey? Mantap, Alhamdulillah. Aktiviti ni tadi semua okey? Aktiviti ni semua, walaupun tak jambatan lah, ini apa? Tak okey Ada yang tak okey, yang kecewa. Tak apa, insyaAllah kalau ada rezeki tahun depan kita jumpa lagi, boleh bina benda yang lebih menarik lagi. Now, akan ada beberapa soalan lepas ni. So, just angkat tangan lah siapa yang berkenaan. Faham Macam contohnya kita kata, siapa lelaki? Tak ada Oh. Ada, okey, lelaki. Siapa perempuan? Alright, so faham So, apa-apa yang saya akan tanya tu, angkat tangan lah Siapa form 1? Form 1. Okay. Form 2. Form 3. Form 4. Sini tak ada dah. Form 5. Kau ada yang semangat. Okay. Seterusnya. Ada yang pengawas tak? Siapa pengawas kat sini? Okay. PRS. Ada PRS? Okay. Ada ketua kelas? Ada juga. Okay. Ada pusakawan tak? Kau tak tahu, sekolah ada pusakawan ke? Ke dia panggil apa? PSS. Ada? Okey. Sekejap, habis dah ke? Ada yang jawatan lain tapi yang tak disebut lagi, yang saya pun tak tahu. Ada jawatan apa lagi tak? Koperasi. Siapa yang koperasi? Ke seorang? Satu-satunya wakil. Selain itu ada yang jawatan lain yang murid biasa. Siapa yang murid biasa? Maksudnya yang lain ni murid luar biasa lah. Murid biasa Okey, tak apa. Untuk sesi ini kita bagi nama student and bahasa Inggeris. Semua bahasa Inggeris belajar kan? Bahasa Arab? Tak. Ada yang belajar? Kat sekolah ada subjek bahasa Arab? Bahasa India apa? Ya, ada bahasa apa yang adik-adik belajar? English memang belajar. Arab ada? Takwa. Oh, maknanya tak ada kat sini tapi kat sekolah ada lah yang belajar bahasa Arab. Ada belajar bahasa Mandarin? Sekolah tu je, bahasa Inggeris, bahasa Arab kalau ada. Alright. So ada kebetulannya kat UIA tu ada jumpa seorang adik tu baru masuk. Dia di sekolah yang dia kena belajar bahasa Mandarin. Saya ada kawan saya tu yang dia selalu kat rumah dia sebagai ayah yang stres sebab anak tanya homework kan. Ayah macam mana nak jawab ni? Ayah mana erti bahasa Mandarin? Kata ayah ni takkan tak belajar. Memanglah ayah tak belajar. Okay. Anyway, student with clear purpose and direction. So tajuk kita akan membincangkan tentang kita sebagai pelajar. Purpose apa dalam bahasa Melayu? Tujuan. Ada tujuan yang jelas dan juga direction. Ada tujuan yang jelas. Bolehlah, ataupun arah yang jelas InsyaAllah. Tahu apa benda ni? Quran. Sekejap. Ada yang bawa Quran tak? Ada. Lupa nak minta. Ada kat sini ke? Kat bilik? Okay, tak apa. So sebab tu tak apalah kita refer. Kalau ada yang terbawa boleh refer juga. Tapi kalau tak, paling tak kita ada print out tu lah untuk ayat-ayat tertentu Now, Quran ni
Siapa yang nak claim Quran adalah panduan hidup saya? Siapa yang nak claim macam tu? Tak faham ayat? Faham ayat tak? Siapa yang rasa macam, oh, saya nak claim yang Quran adalah panduan hidup saya? Siapa yang tak perhati? Oh, sekejap. Sekejap kan? Mungkin bateri. Okey, siapa yang nak claim? Semua angkat tangan tadi. Apa maksud ayat tu Kalau saya cakap Quran adalah panduan hidup saya, apa maksud ayat tu? Oh, dia translate bahasa Inggeris. Al-Quran Manual of Life. Lagi? Tadi yang angkat tangan claim tu, faham tak apa yang diklaim ni? Ketahu jawab ayat skema, jawab apa? Skema subjek agama. Quran adalah panduan hidup saya. Apa maksud ayat tu? Adik. Jalan cerita. Oh, menarik. Maknanya kalau berkata, oh, ini jalan cerita aku ni. Hari ni pergi Anjung Barakah. Lagi. Panduan hidup, faham ke ayat tu? Apa maksud perkataan tu? Panduan apa panduan? Ada tak pernah baca panduan apa-apa? Manual apa? Buat meja. Buat meja. So maknanya macam nak pasang, macam nak ni. Okey? Oh, macam IKEA tu contohnya. Lama tak beli perabot ni. Okey, so manual maksudnya kalau ada manual tu kita kena buat apa dengan manual tu? Ikut. Kalau tak ikut tak jadi. So dia dah bagi benda-bendanya yang dah tercabut-cabut tu kan. Ni IKEA, semua tahu IKEA? Tahu kan? So dia ada manual. Oh, mula-mula nombor 1 ni sambung dengan nombor 2. Macam tu lah kan? Lebih kurang kan? So manual tu tujuan apa? Maksudnya dia memandu kita untuk buat something. Betul? Okay? Kalau kita kata Quran panduan hidup kita, then kita tak boleh nak relate dengan manual IKEA tadi. Kawan faham ke manual IKEA tu? Sebab dia jawab tadi. Yang lain faham analogi tu? So sepatutnya dia macam, oh, Allah jadikan aku ni. So, oh, macam ni nak guna. Macam tu kan? Ke tak faham? Kurang macam tu lah. Maksudnya, aku nak kahwin ni. Oh, nak kahwin cara dia macam ni. Macam tu lah kan? Aku nak cari duit. Cari duit macam ni. Yang ni halal, ni haram. Oh, macam tu kan? Dan kita ikut kan? Faham kalau kita cakap panduan hidup? Siapa yang pernah dalam hidup ni macam tu? Aku nak something lah. Macam mana ini panduan hidup aku. Tapi aku tak pernah buka lah semua hidup. Pernah buka kan? Oh, apa ni? Oh, menarik. Okay. So, apa maksud panduan? Itu yang kita tanya tadi. Apa maksud panduan? Now, secara, okay, kalau kita tadi manual IKEA tu menarik ke? Tapi kalau kita ambil contoh, tak tahulah contoh ni dekat kita dengan adik-adik GPS apa tahu? Macam Google Map ke, Waze ke? Tahu Ada yang guna? Ataupun ada yang parent guna? Kalau kita buka, dia akan tunjuk kita kat mana sekarang. Lepas tu kita berkata kita nak pergi kat mana. Memang kita sekarang menunjukkan. Tapi kalau semalam. Masa pakcik bas tu dekat, dia datang kat Lembah Keramat kan. Lepas tu dia pun nak pergi Anjung Barakah. So dia kata, oh, awak kat sini sekarang, nak pergi sini, kena jalan macam ni. So bas tu pun ikutlah jalan dia. Faham analogi tu? Okay. So, kalau GPS ni jadi panduan, kita ikutlah kan? Oh, turn right. Kanan, angkat. Kita ikutlah kan? Maknanya bila suara tu menjadi point kita. Boleh bayang Quran jadi macam ni tak? Boleh? Okay. Now, kalau Quran tu jadi panduan, kita tahulah kita nak pergi mana. Maknanya kita tahu, aku sekarang macam ni. Aku nak kena jadi macam ni Yang tadi dah buat apa? Map apa tadi? Survival map yang ada tujuan kat atas kan? So ada tadi macam-macam lah. So harapnya terpandu lah. Sebab yang kata kena solat berjemaah lah. Ada macam-macam tu kan. Jauhi zina lah. Jauhi zina kata dia. Dan sebagainya kan. So kat mana kita dapat benda tu? Tu antara Quran yang suruh lah kan. Maknanya la taqrabu zina, solat dan sebagainya. So kalau orang yang terpandu dengan Quran ni dah bagi arah dia akan pergi dan insya-Allah almost there kan. Tapi kalau orang yang benda ni tak memandu dia pun tak tahu benda kan. Adik-adik rasa kalau dengan Quran, adik-adik yang lebih dekat sekarang ni yang belah mana?
Ni untuk difikirkan kanan yang tu ke kanan. Kanan ni oh ke kanan ni kanan je ni. Okey, narik. Yang lain ke dah tak faham dah apa benda ni? Faham Okey, cuba baca. Nak tengok adik-adik pandai baca tak? Cuba baca. Yang ni sebab wakil masa ni cara menyebut benda ni tapi dah dibantu kat sini kan. Kalau tak ada benda ni tak erti kan. Yang ni? Okey, siapa yang faham apa benda ni? Ada yang tahu? Wakil masin. Kari masin Wah, kari masin Ni saya tak faham. I don't understand. Yang ni? Ni satu apa pun aku tak faham. Kalau Google I don't understand at all dengan I don't understand, dia keluar ni lah. Right. Kenapa saya buat exercise ni? Boleh kaitkan tak? Kefahaman? Maksudnya? Kefahaman bila cakap sesuatu? Terhadap satu bahasa. Okey. Contohnya ni sebab kita dah bantu, tapi kalau kita nampak ni kita boleh sebut pun benda ni. Oh, ni bunyi dia wakarimasen. Tapi kalau kita tak faham pun wakarimasen tu apa? Dan kita still tak faham kan? Tapi kita boleh sebut Siapa yang dengan Quran macam tu? Maknanya kita boleh buka, kita tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sebut. Tapi apa benda ni siapa yang rasa macam tu? Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya boleh, faham kan? Boleh sebut. Walaupun buat tu Arab, tulisan Arab, tapi kita mampu sebut. Macam ni lah, boleh sebut kan. Tapi tak tahu, tapi benda dia cakap ni kan. So itu bendanya. Now, pernah dengar tak ada orang putih masuk Islam? Orang putih Now, pernah dengar kisah orang putih yang masuk Islam bila dia baca Quran tak? Pernah Dia baca Quran, lepas tu dia tersentuh, dia masuk Islam. Pernah dengar kisah Now, satu soalan. Sekejap. Orang putih tadi tu pandai baca Quran ke? Yang belum Islam tu, dia pandai baca Quran tak? Tak kan? Kalau kita tunjuk Quran dia tu, baca Iqra' ke apa kan, dia tak boleh baca kan? Tapi macam mana dia boleh masuk Islam dia baca apa sebenarnya? Siapa pernah tengok apa yang orang putih baca? Dia baca translation kan? Quran dalam bahasa Inggeris. Dia tak kerti pun sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dia tak kerti sebut betul kan? Dia tak tengok pun teks tu. Dia tahu in the name of God All Merciful. Yang tu lah, yang Quran translation So point dia kat sini apa? Siapa faham point dia? Kira Quran adalah kitab sebenar. Okey, betul. Lagi. Tadi ada someone menyebut tadi. Bila baca dan faham, kita akan hayati. Ada hayati ke sini? Ada hayati. Kalau tak faham, okey. Adik-adik lepak ke, boleh faham ke apa yang nak dibincang ni? So kalau kita macam dia ni tak kalau dalam bahasa kita, dia tak pandai baca Quran, betul tak? Dia tak pandai baca bahasa Arab tu. Tapi dia dapat point yang disampaikan dalam Quran tu sebab dia baca translation. Right? Now, semua nak tanya, adik-adik kat sini ada yang pernah khatam Quran tak? Ada? Okey, boleh. Kita alhamdulillah. Okey. Harapnya yang belum ada cita-cita lah nak berkhatam Quran. Ni yang saya amat interested nak tahulah. Siapa yang pernah khatam terjemahan Quran? Ada? Baca terjemahan tu daripada hujung ke hujung? Ada? Tak ada? Separuh? Masya Allah. Okey, mantap. Lagi? Kenapa saya tanya macam ni? Sebab macam orang putih tadi tu, kalau bayangkan macam ni kita kata Quran ni panduan hidup aku. Aku hidup ikut apa yang Quran ni cakap.
Kan? Lepas tu bila kita meninggal, Allah tanya kita kan, kau tahu tak apa aku cakap? Kita boleh jawab? Maknanya kalau kita pernah baca terjemahan Quran daripada awal sampai habis, at least kita pernah baca lah apa yang Allah cakap, betul tak? Oh, Allah cakap ni, Allah cakap ni, Allah cakap ni. Tapi kalau kita tak pernah baca pun, boleh tak kena claim aku tak baca tapi aku faham? Kok mana kau faham ni kan? Kau faham dari mana kan? Alright. So siapa yang belum pernah, alhamdulillah tadi ramai pernah khatam Quran, tapi siapa yang belum pernah khatam terjemahan Quran, saya mengharapkan bercita-cita, dan kalau satu muka surat sehari pun baca terjemahan tu, akan sampai juga berapa page dia akan sampai, akan khatam juga At least walaupun tak faham semua, kita pernah lalu semua. Sebab dia susah lah, ya Allah aku serius ni panduan hidup aku kan, tapi tak tahu apa benda yang dia cakap kan. So susah lah nak jawab depan Allah kan. Boleh So harapnya ada cerita-cerita gini. Right. Okay, dalam Quran antara benda yang penting lah yang disebut. Boleh faham tak apa ni? Kan? Satunya dia ceritakan tentang syurga. Ni jangan ya ke syurga ada tangga je. Bukan, ni sebab Google keluarlah gambar macam ni dan neraka Dia kata, jangan tanya betul ke saya tengkorak ke apa. Jangan, ni bukan gambar sebenar, gambar hiasan Tapi faham maksudnya. Akan ada satu tempat, na'udzubillah, kita memang tak nak, dan kita nak faham Now hari ni kita nak cerita, nak fokus kepada yang best lah. Kita fokus yang best kan. Siapa kat sini yang jenis memang aku nak masuk syurga tak? Ada tak? Ke ada yang aku tak decide lagi lah nak syurga neraka ke syurga tak? Apa-apa pun aku nak syurga. Ada macam tu? Nak syurga InsyaAllah. Now, okay, boleh facing masing-masing boleh share set yang pertama. Set pertama ada 4 helai. Setiap group ada 4 helai. So terpaksa kongsi-kongsi lah. Kalau kongsi-kongsi sebelah. Kalau group tu 4 orang, bolehlah seorang satu. Tapi group tu lebih daripada 4 orang, akan ada yang kena kongsi Ada 4 helai. Ni exercise exercise. Ada beberapa ayat. Cuba tengok persamaan antara semua ayat yang dikumpulkan tu. Okey, satunya, okey. Sebelum tengok tu, ayat kat situ semua pasal syurga. Itu memang persamaan lah. Tapi cari persamaan lain antara cara Allah cerita pasal syurga dalam setiap ayat tu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 Ada 4 ayat dalam Quran yang Allah cerita pasal syurga. Cuba cari persamaan. Apakah persamaan 4 cerita pasal syurga dalam 4 ayat tu? Okey, saya bagi 2-3 minit. Boleh baca, boleh bincang dalam kumpulan Boleh bincang. Boleh baca, tapi bacalah dulu terjemahan tu. Kalau tak baca pun macam nak bincang apa ayat tu cakap Satu persamaan, kita tengok 4 ayat tu memang cakap pasal syurga. Tapi apakah persamaan lebih daripada tu? Kertas tu kalau nak highlight ke nak garis ke boleh memang untuk kau nak tengok apa keyword ke, kalau nak ini sama ke tak sama ke boleh. Memang kertas tu dinotakan jangan pijak, jangan letak tempat yang tak ni je sebab ada ayat Quran kat situ. Tapi nak nota, nak highlight, nak bulat boleh. Bolehlah highlight. Ada pen nak highlightkan apa. Sini sampai kau apa tadi jalan ketika 22 Kalau ada nampak apa-apa boleh je lontarkan. Tak perlu tunggu lama-lama. Kalau tak nampak je boleh bincang sebelah. Kau nampak apa? Nampak ayat je. Yang tak boleh baca Arab baca je terjemahan tu. Ni bukan kuis ke apa. Maknanya dalam terjemahan tu ayat tu ada cakap betul. Ada mana-mana grup? Mana-mana orang? Ayat ni menceritakan tentang nikmat dan kelebihan syurga. Ayat ni cerita pasal nikmat dan kelebihan syurga. Ada yang nampak benda yang sama ke?
Siapa yang nampak benda yang sama? Nampak? Yang lain tak nampak lagi? Mana nikmat tak nikmat ni? Okey, kalau yang tu kan, ayat pertama nikmat jenis apa yang Allah bagi cerita? Contoh. Istana. Lagi ada? Sungai. Tu ayat pertama lagi kan? Kalau ayat kedua? Taman-taman. Ayat yang ketiga? Gelang tangan, pakaian, sutera. Tu kan? Ayat yang last kali? Kain sutera, bidadari, bersulam, alhamdulillah. Okey. Itu semua jenis-jenis macam ayat tadi lah. Dia menggambarkan, bestnya macam tu lah. Tak tahulah adik-adik macam sungai, tak apalah. Istana, tak apalah. Tak tahulah. Harapnya itu dia punya, kita kadang-kadang hidup serba kemewahan ataupun ni, kita tak appreciate benda tu. Now, persamaan di sini, Allah bukan cerita fakta, siapa baik masuk syurga. Dia bukan cerita macam tu. Dia cerita dalam syurga tu ada sungai, ada istana. Bukan pakai lelaki-lelaki macam ni, sutera. Kalau lelaki kau mengidam bidadari. Apa lagi tadi? Sulam. Tak tahulah sulam dan sebagainya. So, persamaan di situ ialah nikmat lah, nikmat. Dia ada banyak lagi tapi sebab ada setengah ayat tu panjang, so yang muat dalam satu page di situ So, ayat ni menggambarkan nikmat syurga. So, bila Allah ulang-ulang dalam Quran, nikmatnya sebenarnya untuk apa? Menarik. Kita akan sepatutnya jadi terliur lah. Membuatkan kita lebih kepada agama. Membuatkan kita lebih lagi kepada agama kan. Dia macam apa kita tengok iklan yang kau perasan kan, iklan makanan yang ditunjuk benda-benda yang membuatkan kita terliur. Dia bukan cakap datanglah McDonald ada burger kat sini. Dia tak macam tu. Dia burger apa buah yang buat lah tu. Macam banyak je lah benda. Padahal kita beli pasal kecil, tapi dalam tu macam besar lah kan. Faham kan? Dia digambarkan. So ayat-ayat tu menggambarkan Now, kita pergi pula kepada set kedua. So Faisal boleh bagi set kedua. Dan tengok pula kat sini masih juga pasal syurga. Ada juga ayat yang pasal nikmat, tapi selain itu persamaan yang ketiga pula. Selain daripada pasal syurga, dan ada juga yang cakap pasal nikmat. Tapi apakah persamaan lain dalam ayat-ayat kat set ni pula? Selain daripada pasal syurga dan selain daripada nikmat. Ada nak jawab? Ada kalau nak teka nampak macam ni kot ke? Sila. Yang masih baca terus baca. Ikut ayat tu panjang Tapi jangan risau salah. Ke tak nampak apa kat sama? Ciri tu kalau ciri tu dah masuk cerita nikmat. Biasanya Allah gambar-gambarkan yang best-best tu untuk nikmat. Allah pengampun. Semua ayat dia cakap tu. Balasan orang yang beramal. Perasan tak semua ayat tu dengan apa yang kamu amalkan, kerana kamu amalkan dan semuanya. Dia bukan Allah cakap sebab ilmu kamu banyak. Faham tak? Kita cari dalam Quran, ada tak Allah cakap sebab ilmu kau banyak masuk syurga? Kita tak jumpa. Dia semua akan cakap pasal apa yang kamu amalkan. So kalau kita ilmu banyak pun tapi tak buat, na'udzubillah lah, kita harap kita yang nak masuk syurga kan. Itu persamaan yang kedua Persamaan kedua adalah dia tak cukup iman je, tapi dia kena amal. Baru ni dimudahkan iman dan amal. So sebab tu dia ada amanu amilus solihat dan sebagainya. Right. Siapa yang pernah perasan benda-benda sebelum ni? Macam kalau betul nak syurga kena amal lah, kena buat lah. Perasan? So tadi cakap pasal solat berjemaah.
Dia tak boleh sembang lah. Lepas ni kena cubalah buat So kita sama-sama. Tadi kata selain ibu bapa, kawan-kawan, kita saling berpesan untuk itu Alright. So tadi sepatutnya lepas ni bila kita baca kita menghatam terjemahan Quran tu, kita keperasan banyak lagi nikmat-nikmat yang menarik. Dan keduanya akan kita keperasan dengan apa yang kita buat, dan apa yang kita buat Now, bagi yang set yang ketiga pula, set yang last sekali. Ini panjang. So yang ni kita akan adik-adik boleh refer teks dia sambil saya bercerita di depan. Depan ni kita akan cuba gambarkan apa yang berlaku. Tapi takut kalau kata abang ni cerita apa ni? Dia berdasarkan ayat Quran tu. Boleh? Jap, ada lebih tak? Nak refer juga? Ada lebih? Jap. Ni satu je. Sebab tak ingat ayat dia. Okey. Kalau kita tengok ayat ni, dia mulakan dengan dan ceritakanlah kepada mereka. Ni so saya nak kena cerita ni. Sebab Allah cakap cerita, kita kena cerita. So kita tak nak kita kena cerita Okey. Satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk satu bandar. Okey, so kisah dia adalah kisah satu bandar di mana mana tadi? Didatangi oleh rasul kami Ketika kami mengutuskan 2 rasul lalu mereka mendustakan. Okey. So Allah dah utus 2 rasul ataupun 2 nabi. Ni bukan nabi, ni gambar lah, tapi faham nak menggambarkan situasi. Tapi orang kata reject, tak nak tipu orang semua reject Kemudian Allah sebut apa? Kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. So 2 orang Allah dah utus, 2 orang tak makan, Allah utus yang ketiga pula. So dah 3 orang. Dengarlah taatlah Allah. Semua kata tak nak. Okey. Kemudian rasul tu kata, lalu berkata, sesungguhnya kami adalah diutuskan kepada kamu. Kami ni utusan Allah. Penduduk bandar tu menjawab, kamu ini hanyalah manusia biasa macam kami juga. Kau ni orang juga, bukan malaikat, bukan apa kan. Dan Tuhan Maha Pemurah tak menurunkan siapa pun. Kamu tidak lain halnya berdusta. So dia kata tipu dan sebagainya. Boleh bayang cerita tu? Okey, ni kisah benar Okey. Dan kemudiannya Rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah Rasul yang diutuskan kepada kamu. Tak apa, Allah tahu kita orang ni betul Rasul Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Lepas tu penduduk bandar tu berkata, sesungguhnya kami merasa naas dan malang sebab kamu. Sial betul lah jadi kat kita ni kau datang. Macam tu lah bahasa dia kalau nak faham ayat ni. Demi sesungguhnya kalau kamu tak berhenti, tentu kami akan merejam kamu dan kamu akan rasa azab. So dia dah sampai kepada kita orang akan sakiti kamu kan. Bagi dia kena sikit. So dia dah bukan sekadar je reject, tapi dia kata kau kalau tak senyap aku rejam kau. Faham ke? Dia dah sampai ancam. Okey, setakat ni boleh faham cerita yang berlaku? Boleh Kemudian Nabi tu jawab naas tu malang tu kan tak, bukan kita orang yang bawa sial, kau tu yang sial. Macam tu lah kan bahasa dia. Patutkah kerana kami beri pengatan? Okey, kita cerita terus kepada lepas ayat 19 Datanglah, bila tiba-tiba dah berlaku sampai situ, bila Nabi-Nabi ni dah diancam bunuh, datanglah seorang daripada hujung bandar dengan berlari, lalu memberi nasihat kepadanya. So tiba-tiba kalau kita tengok movie tu, babak ni tengok berlaku, lepas tu dia dah ancam, tiba-tiba dia tukar kepada hal lain, kamera tukar kepada hal lain, ada seorang mamat ni berlari, bergegas. Dia cakap pemuda kan, harapnya kita lah yang macam ni, pemuda yang berlari, Rasul tu perlu bantuan tu, aku nak tolong. So dia dari daripada jauh Alright. Mana dah ayat tadi? Lupa lah pula kat mana tadi. Okey. Dia pun kata, lepas tu dia datang dan dia sebut kepada orang tu kan, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu kan. So dia datang bukan nak ambil autograf ke apa kan. Dia datang kan, ikutlah rasul tu. Mana tadi? Sekejap saya kena 20 Saya tak tanda ni tak ingat, saya berhenti kat mana tadi. Okey. Wahai kaumku, turutlah rasul-rasul tu. Turutlah orang yang tak minta balasan sedangkan mereka tu orang yang dapat hidayah. So faham bahasa dia tak? Macam kenapa ikutlah orang-orang ni. Dia orang ni bukannya minta upah, minta duit, bukannya cerah-cerah mana duit bagi dia taknya tu.
Lepas tu baik-baik pula tu nampak macam dapat hidayah, kenapa kau tak nak ikut? So dia guna rational kat situ. Kemudian mengapa, ni kalau kita baca ayat lepas 21 tu, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, yang kepadanya lah kamu semua dikembalikan? Siapa faham ayat tu? Ni ayat yang agak tinggi. So dia cuba bagi kaum dia tu berfikir sikit. Dia kata, kalau ikut aku, kenapa aku nak pergi ikut, kenapa aku nak macam ni ayat ni? Kenapa aku tak nak pergi sembah Tuhan yang ciptakan aku sendiri? Faham? Sebab dia kan sembah berhala kan. Datuk, patutkah aku menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah? So patut ke kalau aku ni dah ada Tuhan yang cipta aku tak nak sembah dia, aku nak pergi sembah benda lain. So dia menggunakan macam psikologi punya approach lah kat situ. Ya, lepas ni apa tak boleh lupa. So dia ajak untuk berfikir. Kan? Fikirlah sikit. So ayat-ayat ni kat situ. Now, kemudiannya sesungguhnya kalau aku syirik tentulah So kalau baca ayat tu semua ayat-ayat yang dia tengah bukanlah berceramah tapi berdakwah lah basically, faham maknanya. Lepas tu kalau kita baca lepas ayat 5 tu lalu dikatakan kepadanya, masuklah dalam syurga. Siapa boleh faham babak tu? Sebab babak tadi dia lari, dia bantu Nabi. Lepas tu dia berdialog kan, ikutlah Nabi ni, Nabi orang baik-baik, tak minta upah. Lepas tu dia guna logik pula kan, dah Tuhan jadikan aku, kenapa tak nak sembah Tuhan, kenapa nak sembah benda lain, dan sebagainya kan. Lepas tu tiba-tiba ayat lepas tu kata, masuklah kan, masuklah syurga. Lepas tu dia cakap, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara yang menyebabkan aku diampunkan Tuhanku. Siapa faham ceritanya? Faham Now, babak ni siapa boleh agak apa jadi lepas ni? Sebab Al-Quran tak sebut. Dia terus macam kalau tengok movie tu, dia cakap tiba-tiba macam gelap, masuklah dalam syurga. Macam tu dia masuk. Dia actually sebab Nabi tu kan dah diancam bunuh. Lepas tu dia datang, dia nak backing Nabi. Sebenarnya kalau based on penafsiran, dia kata semua-semua tu dibunuh dan sebab tu dia masuk syurga. Tapi Allah tak nak highlight lah kekejaman yang berlaku tu. Allah nak highlight kan dia masuk syurga tu. Sebab tu dia macam cut scene dan dia terus ke situ. Now, kalau based on cerita tadi, boleh jawab tak kenapa Mamat ni masuk syurga daripada apa yang dia ceritakan? Kita tahu tak dia pernah buat apa sebelum ni? Orang mana ke orang? The only thing yang kita tahu pasal kisah ni, dia buat apa? Dia ajak ikut Nabi. Dia apa? Jangan segan-segan. Dia tolong Nabi. Maknanya bila Nabi di reject apa, dia backing Nabi kan. Dan dia ajak kaum, ikutlah, kenapa tak nak ikut? Benda baik kan. Dan tiba-tiba bila dia diseksa, dia mati, dia masuk syurga. Dan boleh faham tak ayat dia? Macam dia masih fikir orang ni macam dia masuk syurga tu, dia kata, alangkah baiknya kalau dia orang tahu kan. Macam ni best, mesti nak masuk sekali. Siapa rasa macam baik dia? Kita tak faham. So, kalau saya bila baca ayat tu, saya terbayang macam ni. Kalau saya berdakwah, ikutlah Nabi, lepas tu dia bantai saya sampai mati, saya akan cakap, padan masuk neraka. Betul tak? Macam kita macam tak puas hati kan. Tapi dia ni dah kena bunuh pun, alangkah baiknya kalau dia orang tahu kan. Punyalah baik dia kan. So kalau kita nak masuk syurga, hati kita kena gitu lah. Maknanya kita macam kalau kawan kita buat nakal, buat jahat ke apa, ikutlah. Tapi dia cakap apa pun, kita masih harapnya dia dapat hidayah. Right? Now, dia cerita ni, siapa faham apa nak dibawa ni? Semua pernah dengar cerita ni? Sebab ayat ni tahu tak surah apa ni? Surah Yasin. So siapa biasa Yasin, siapa biasa baca Yasin, salah satu cerita dalam Yasin adalah cerita ni. Tapi sebab kalau kita tak pernah baca terjemahan, kita tak tahu pun apa benda ayat ni kan. Tapi dalam Quran ada banyak cerita-cerita yang menarik, yang akan menyebabkan kita fikir, aku pun nak masuk syurga, so aku kena buat apa Right. Now, siapa familiar dengan surah ni? Surah As-Saff ayat 4 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pernah dengar ayat ni? Siapa tahu maksud dia? Sebab saya sengaja tak letak. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang basically berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah secara dalam saf. Faham saf?
So kalau nak solat tu kita susun saf tu maknanya secara tersusun kan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seperti mana seakan-akan dia satu binaan yang kukuh. Faham ayat tu? So bayangkan ni ada binaan yang kukuh ni. Kalau saya tanya apa yang perlu untuk jadi dinding yang kukuh ni? Simen lagi? Batu-bata lagi? Cukup? Orang yang buat. Okay, lagi. Kita nak cakap secara benda tu. Jangan cerita orang yang buat tu. Maknanya okey, batu-bata tu perlu, simen tu perlu. Cukup Dawai. Oh, menarik tak? Tu kalau dah masuk. Tapi lah, kita bayang ni yang tak ada dawai kan. Kompleks betul kan. Okey, tapi menarik lah kalau siapa yang buat betul-betul construction, kalau tak ada dawai tu sepak je dia boleh. Dulu ada satu sekolah, saya pernah terlibat dalam satu projek yang kita memperhatikan orang yang buat bangunan sekolah tu. Kalau bangunan sekolah tu tahu kan, macam tingkat-tingkat atas yang ada beranda luar kelas tu, dia biasanya akan ada wall nak bagi tak jatuh kan. Sepatutnya ada dawai dalam tu tau. Tapi ada kontraktor dia letak je batu-bata tu. Lepas tu masa kita visit, ada tak dawai ni? Lepas tu kan tu try sepak boleh tak? Sebab yalah bahaya kan kalau budak-budak langgar, kalau tak ada dawai tu memang dia boleh jatuh kan. Jangan try lah kat sekolah tu kan. Tapi sepatutnya ada dawai, dia akan sekat daripada dia terjatuh tu baguslah entering. Pernah tahu orang buat construction ke? Jarang orang cakap ada dawai dalam ni. Okey, tak apa. Kita tinggalkan tu, kita nak mudahkan cerita Now. Ada beberapa benda yang perlu ada kalau nak cakap Satu kan ada batu-bata tu. So, kalau kita nak analogikan batu-bata ni ibarat individu yang power lah. Dia kena kalau batu-bata ni gabus. Kalau kita cantum gabus semua, kuat tak? Tak kuat lah. Yelah maknanya kalau kita cucuk berlubang lah kan. So batu-bata ni kena solid. So kalau kita nak analogikan, sebab ayat tadi Allah analogikan orang yang betul-betul berjuang dengan tersusun sebagaimana binaan So batu-bata ni kena solid. So kita sebagai individu kena solid. Boleh faham Kedua, dia punya bentuk tu kena boleh susun lah bagi cantik kan. Kalau yang ni lab, yang ni bentuk 3 segi, ni 4 segi, ni bulat, tak tahulah bentuk yang memang tak boleh nak match. Dia melompong-lompong dan dia tak boleh nak susun So yang tu yang kedua kita ni boleh disusun tak? Ke kita ni macam power tapi letak dalam satu grup haru biru jadi kan. So tu satu benda. Dan ketiga, ada simen yang ikat antara semua batu-bata ni. So dalam bahasa kita kata ukhuwah lah. Kita dengan member kita ni terikat solid ke asyik nak gaduh je dengan member kita kan. Okay, right. So kita pun ada semua ciri tersebut tak? Maksudnya aku kena jadi orang yang power lah. Kedua, aku kena boleh disusun. Maksudnya kalau ada orang bagi arahan boleh follow dan semuanya. Bukan aku nak buat kepala sendiri kan. Memangnya kita boleh disusun. Dan ketiga, kita dengan member-member kita yang satu tim ni kena ada ukhuwah lah. Tak ada asyik nak sangka buruk lah sebagainya. Faham So perlu tak ada tiga-tiga ni kalau nak jadi solid sebagai satu tim? Perlu right? Now, so kita sendiri kena solid lah. Physically, iman, otak, apa-apalah semua kan. Pergi masjid tadi, solat berjemaah, baca buku, baca Quran dan sebagainya. Kedua, kena ada disiplin sebagai satu tim. Dan ketiga, kena ada ukhuwah. Okay? Ini 3 benda yang kita harapkan kita dapat cuba bina sedikit sebanyak dalam sepanjang camp ni lah. Sebab tu ada elemen-elemen yang bersifat macam ni, ada elemen yang bersifat macam ni. Kena fikir sikit, ada elemen yang harapnya kita balik ni makin akrab lah harapnya, insyaAllah Right. Okay, ni sebagai penutup lah sebagai penutup. Once kita dah dengar semua benda ni, akan ada makhluk yang memang tak puas hati. Dia memang tak suka lah kalau orang nak jadi baik ke makin baik dan sebagainya. Kenal Muhammad ni? Kenal. Bila last jumpa? Masa makan tadi? Ada tengah dengan sebelah saya ni ke apa? Ada yang tengah-tengah ni duk fikir nak lah. Now, familiar ayat ni? Ni ayat hujung surah An-Nas kan? Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey. Semua tahu syaitan kerja apa? Menghasut orang. Apa benda yang dihasut biasanya? Benda tak baik. Lagi satu? Jangan solat.
Okey. Now, kalau kita keperasan, okey. Sebelum masuk syaitan, dia ada bisik je Slide depan ni ke? Lupa dah pula. Okey. Biasanya akan ada dua jenis bisikan Satu bisikan pergi kepada lara ke, maksiat ke, buruk ke. Satu kalau dia nak buat benda baik, tak payah lah kan. Tak payah lagi solat tadi yang kata tadi kan. Maknanya nak buat baik je, tak payahlah. So nak berukhuwah ke, nak apa-apa ke, nak volunteer ke, tak payahlah. Now, dalam ayat tadi Allah cakap syaitan, jin dan manusia. Siapa pernah jumpa syaitan manusia? Benda tu syaitan Okey, sebab kita dah nak habis masa. Sebenarnya okey, syaitan ni macam mana? Siapa baca surah An-Nas ayat tadi syaitan ni bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa kita sebut tu kita ambil daripada bahasa Arab sebenarnya. Malaikah, syaitan kan, tu bahasa Arab. Tapi dalam surah ni kalau kita cari word syaitan tak jumpa. Cuba baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan tak jumpa kan? Tapi macam mana kita tahu jin pun tak ada tu. Ada tak jin? Bukan ada tak jin kat sini. Ada tak dalam word jin dalam surah An-Nas? Minal jinnati wan nas yang hujung dah. Okey. Tapi tu dah kita okey. Point dia ialah yang Allah highlight bukan makhluk jembalang ke syaitan tu, tapi fungsi dia. Dia buat apa? Dia bisik. Kan? Dia bisik. So min syarril waswasil khannas lah kan. Okey, nak ceritanya syaitan ni kerja dia bisik, dan dia ada bisik dua benda. Jom lah, jom lain buruk ke, ataupun member dia nak buat baik, tak payah. Faham dua pisang kan. Syaitan manusia adalah orang yang suka buat benda tu kat kawan dia. Kawan dia buat baik je, jom lah kita lara sikit. Tu satu jenis syaitan manusia. Satu syaitan manusia lagi, dia nak buat baik kan. Bahkan nak pergi masjid, ustaz nampak, ustaz ni kita ni. Dia saja nak buat orang tu jadi tak pergi. So point saya kat sini penutup adalah kita kena realise itulah syaitan manusia. Dan siapa yang pernah buat kerja tu? Aku pun selalu jadi syaitan manusia kan. Na'udzubillah. So kita kena realise benda tu Saya dulu pernah menjadi orang yang hebat dalam bab ni Kawan saya yang tak pernah main game, kau ni kesian kau, tak ni aku ajak main game. So saya dah insaf lah sekarang, alhamdulillah. Tapi dulu kita rasa kita taklah niat nak jadikan dia jahat ataupun lara. Kita nak berkongsi kebahagiaan lara kan. Aku bahagia lara, kesian dia kan. Dia tak ada live lah, kesian kan. So kita ajak kan. Tapi sekarang saya dah insaf lah, sebab kita kena realise itulah syaitan manusia. So poin yang pertama, kalau kita masih ajak kawan kita benda-benda yang tak berfaedah, ataupun kawan kita nak buat benda baik, kita ngata-ngata benda tu, berhentilah. Walaupun kita belum jadi baik lagi, at least jangan jadi syaitan lah kan. Tak payahlah ajak orang lain. Dan kedua, kalau ada member kita semuanya syaitan belaka, kita tegurlah dia kan. Ataupun kita kena ada kawan yang banyak yang seramai mungkin yang bukan syaitan lah kan. Sebab susah kalau duduk dengan syaitan ni. Sebab tu kalau orang besar-besar ni biasa katakan cerita pasal, kalau kita perasan ada orang yang pernah berhijrah kan, dia pakai tudung, lepas tu tiba-tiba dia buka balik. Dan ramai artis macam tu. Kenapa? Dia susah sebab circle dia, dunia artis ni semua syaitan. Faham kan? Kita cakap syaitan ni bukan niat nak jadi syaitan tau. Orang tu secara tak sedar, dah suruh berhenti dah. Sebab dia live dia macam tu, dia ajak macam tu So secara hujung, saya nak tutup macam ni je. Kita akan dengar macam-macam sepanjang program ni, dan program yang lain juga. Kalau ada kawan kita sepatutnya nak berubah yang jadi baik, dan kawan-kawan kita mungkin ada nak berubah jadi baik. Janganlah kita jadi syaitan untuk kata tak yalah, benda-benda macam tu lah. Elakkan benda-benda tu. Wallahu alam. So harapnya ada manfaat. So kita akan pergi kepada sesi-sesi yang lebih menarik lepas ni, sebab mendengar ni memang penat lah dan ngantuk pula kan. Tapi harapnya ada juga take home message yang akan diamalkan lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.